tak badan lelaki kalau makan 2 biji telur setiap hari selama 2 minggu? Nampak simple je kan? Tapi kesannya mungkin buat anda tak sangka. Hari pertama hingga ketiga, badan mula kenal protein baru. Telur kaya protein lengkap, ada semua asid amino penting. Dalam 3 hari pertama, badan mula guna protein ni untuk baiki tisu, pulih otot lepas kerja berat, stabilkan gula dalam darah. Lelaki yang selalu lesu mula rasa sedikit lebih bertenaga. Hari keempat hingga ketujuh, testosteron dan otot mula respon. Kolesterol baik, HDL dalam telur, bantu badan hasilkan testosteron secara semula. Jadi dah bukan naik mendadak tapi stabil dan konsisten. Bantu tenaga batin, mood dan drive lelaki. Kalau anda workout, otot mula rasa lebih pekat dan pemulihan lebih cepat. Hari ke-8 hingga ke-10, kulit dan otak dapat manfaat. Telur kaya kolin bantu fungsi otak dan memori. Kulit jadi lebih sihat sebab ada vitamin D dan selenium. Lelaki yang banyak fikir atau stres mungkin mula rasa lebih sharp bila fikir dan fokus kerja. Hari ke-11 hingga ke-14, sistem badan jadi lebih steady. Metabolisme mula stabil, rasa kenyang lebih lama, kurang craving, hormon lebih seimbang. Penting kalau anda tengah TTC ataupun jaga kesihatan reproduktif. Sperma pun dapat manfaat dari zinc, selenium, vitamin E dalam telur, bantu kualiti dan motiliti sperma. Tapi kena hati-hati juga. Telur selamat diambil 1 ke 2 biji sehari jika tiada masalah kolesterol tinggi. Pilih telur rebus atau separuh masak, elakkan goreng dengan minyak banyak. Kalau makan dengan nasi lemak hari-hari, tu cerita lain. So, kalau lelaki amal 2 biji telur sehari selama 2 minggu, memang banyak manfaat pada tenaga, hormon dan otot. Tapi pastikan seimbang ya. Amal Efforty coklat untuk lebih Komen, saya tim telur kalau anda pun suka telur. Dan jangan lupa follow untuk lagi banyak konten kesihatan lelaki dan wanita yang fun tapi berfakta.